Assalamualaikum and hi. Nama saya Inel Ayuni Najwa binti Medeni, nombor matrik 110197. Saya daripada Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi iaitu FPBK, dan saya daripada kos Pendidikan Islam. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang Scam Awareness Talk yang saya telah pelajari tadi. Pada sesi Scam Awareness Talk ini, penceramah telah menerangkan tentang pelbagai jenis penipuan yang semakin berleluasa pada hari ini, lebih-lebih terutamanya yang melibatkan pelajar universiti seperti saya sendiri. Antara scam yang dibincangkan termasuklah slot scam, job scam, parcel scam, or investment scam, dan penipuan yang menyamar sebagai bank ataupun pihak berkuasa. Penceramah juga menunjukkan contoh-contoh sebenar dan bagaimana mangsa boleh terpedaya jika tidak berhati-hati. Daripada sesi ini, saya belajar beberapa tanda amalan penting seperti mesej mendesak untuk buat bayaran segera, tawaran kerja yang terlalu mudah, dan panggilan yang meminta maklumat peribadi kita. Sesi ini juga telah mengubah saya melihat keselamatan digital. Sebelum ini saya rasa saya sudah berhati-hati, tetapi selepas mendengar contoh kes yang telah diterangkan tadi, saya sedar bahawa skamer-skamer sekarang semakin pintar, lebih-lebih lagi zaman AI ini, dan teknik mereka untuk meyakinkan kita bahawa mereka adalah bukan skamer begitu. Secara keseluruhannya, sesi ini sangat membantu meningkatkan kesedaran diri saya tentang bagaimana untuk melindungi diri daripada skamer-skamer di luar sana dan dalam dunia digital juga. Jadi saya sebagai pelajar universiti, pengetahuan ini sangat penting kerana kami sering menggunakan e-wallet, online banking, membeli barang secara online, lebih-lebih lagi dekat TikTok ataupun Shopee, dan kadang-kadang menerima tawaran kerja sebagai part-time. Sesi ini membuatkan saya lebih berhati-hati sebelum klik sesuatu, berkongsi maklumat pribadi ataupun menerima tawaran apa-apa yang telah mencurigakan. Adalah langkah yang boleh saya ambil ialah saya akan membuat pengesahan sebelum membalas apa-apa mesej daripada mereka, ataupun mengaktifkan two-factor authentication, dan sentiasa berfikir 2 ke 3, 5 ke 7 kali sebelum melakukan transaksi. Jadi pengetahuan ini juga boleh membantu saya memberi peringatan kepada rakan-rakan di luar sana supaya kami sama-sama dapat mengelakkan daripada menjadi mangsa mereka, itu scammer. Jadi itulah daripada saya. Terima kasih.